Seorang lelaki bertindak menumbuk muka wanita yang memandu perodua aksia selepas beorang anaknya dilanggar kereta itu ketika melintas jalan di Bazar Aidilfitri Dataran Senawang pada Sabtu. Video kejadian itu tular di TikTok memaparkan lelaki berkenaan bertindak menyerang wanita terbabit yang masih berada di dalam kereta sebelum menumbuk mangsa sebanyak 2 kali. Menerusi penceritaan adik mangsa, kakaknya secara tidak sengaja melanggar kanak-kanak itu disebabkan penglihatan terhad ekoran terhalang kenderaan pelbagai guna MPV di hadapannya. Kakak saya baru keluar simpang bazar dan dia bawa perlahan saja dalam 20 ke 30 km, dan ada kereta perodua arus di depannya, saiznya besar telah halang pemanduan. Keluarga itu sedang melintas tapi lelaki itu di belakang manakala anak-anak dan isteri di depan. Langgar pun perlahan saja sebab kereta tak pandu laju, katanya dikongsikan di media sosial.